Oke geng, untuk head nih kita udah buka. Oke, kita udah buka. Nanti kita akan bersihkan lah semua nih. Untuk piston nih kita akan bersihkan semua. Nih kurang nampak ya, motor nih udah tak standard. Kalau dari segi blok nih masih standard lah, tapi cam dah tukar ya. Yang ini senang cerita, motor nih bukan aku yang pertama kali bongkar. Oke, motor ini udah pernah bongkar. Oke, kurang nampak lah keadaan dia. Oke, kalau dari segi piston nih kita udah nampak lah, dia punya pembakaran ini tak normal. Oke, tak normal, berbeza dengan motor yang keluaran kilang yang tak pernah kacau lagi. Dia punya pembakaran dia cantik. Oke, dia seolah-olah macam kekuningan bagian ini. Senang cerita dia balance lah, minyak dan api dia balance. Kalau yang ini dia tak normal. Oke, piston tak normal. Senang cerita pembakaran tak cantik lah macam tu. Dari segi tengkuk ni pun kita dah nampak dia ada lebihan minyak ataupun bahan bakar. Oke, jadi untuk pengetahuan korang, kalau kamu nampak macam ini, dia seolah-olah macam ada minyak yang tak terbakar habis, tu tak normal pembakaran tak normal. Ini seolah-olah macam minyak nih dia lebih. Oke, bahan bakar terlebih. Mungkin disebabkan cam tu dia terlalu lama menutup, jadi minyak terlalu banyak masuk dan pembakaran tak sempurna lah, dia bakar semua petrol macam tu. Oke, dia seolah macam berminyak geng, kurang nampak ya. Senang cerita tak cantik lah dia punya pembakaran. Oke, ini simptom-simptom pembakaran yang tak normal. Dari segi minyak mungkin agak kuat sikit lah dia makan minyak motor macam ni. Sebab mungkin pembukaan terlalu lambat, terlalu lama lah dia menutup. Mungkin disebabkan cam lah, sebab cam ni pun dah tukar. Yang lain-lain oke, injektor semua masih ori, masih standard lah. Tak ada kacau lagi. Dia cuma kacau spring dan camshaft. Jadi untuk camshaft macam ni mungkin jadi macam ni lah, pembakaran tak cantik. Oke, jadi untuk cantikkan pembakaran ni boleh lebihkan api lah, boleh lebihkan api ataupun boleh turunkan sedikit saiz injektor. Contoh, kalau ini sebagai contoh kalau injektor tu saiz 250 ni sebagai contoh lah, ataupun 150, korang boleh turunkan lah dalam 140 macam tu. Kalau ada saiz yang lebih rendah dari asal macam